Cabaran tabung haji hari ini bukan lagi nak tutup lubang lama kisah gelap mereka yang berlaku pada tahun 2015 dan 18. Tapi macam mana mereka nak tahan kos haji yang makin hari makin tinggi. Hari ini tabung haji catatkan prestasi kewangan mereka yang terbaik dalam masa pantai. Pendapatan pelaburan mereka naik kepada 4.6 bilion. Aset mereka pula dah catat hampir 96 bilion dan agihan keuntungan mereka maintain paling tinggi iaitu 3.5%. Pengurusan haji mereka pula menang anugerah Labaitum Diamond Awards pada tahun 2025. Benda tu adalah satu pengiktirafan paling tinggi yang diberikan oleh Kementerian Haji Arab Saudi kepada mana-mana operator haji yang di bawah Arab Saudi. Itu buktikan bahawa tabung haji ini sebenarnya operator haji yang terbaik di dunia. Tapi kita kena fahamlah tak segala-galanya indah di dunia ni. Mai pula konflik geopolitik membuatkan harga minyak naik. Kalau harga minyak naik, hang boleh confirm harga transport naik. Termasuklah harga tiket kapal terbang naik, ditambah pula harga makanan pun naik disebabkan geopolitik. Konflik pun menyebabkan ringgit jatuh, dan bila ringgit jatuh, harga hotel dekat Mekah naik. So takkan kita nak suruh jemaah haji Malaysia ni pergi pacak kemah duduk sebelah Kaabah? Definitely no. So apa yang tabung haji buat untuk maintainkan, stabiliskan harga adalah nombor satu, dia perbuat sewaan bangunan lebih awal dan dia kunci kontrak penginapan long term 5 tahun. Dan disebabkan oleh apa yang strategi dia perbuat, kos haji 20 tahun 2026 ni memang maintain pada harga 33,000. 3 tahun untuk turut dia maintain, dan B40 hanya bayar beberapa ribu saja untuk buat haji. Tak cukup situ, giliran orang nak buat haji, mereka letakkan masih lagi dalam queue yang sama, tapi mereka letakkan tulis calon yang cukup simpanan 15,000, sihat dan maklumat dia lengkap, baru mereka tulis bagi offer. Benda ni tak potong barisan pun, tapi benda ni mempercepatkan pengurusan tabung haji untuk penuhkan kuota 31,600. Dan bila efisien pengurusan berlaku, confirm akan ada saving disebabkan efisiensi directly resulting kepada duit boleh saving dari segi management.